Setiausaha Agung, okay, bukan Setiausaha Agung lah, someone di dalam parti, someone di dalam parti telah pun, yang agak tinggi ranking dia, telah pun mengesahkan bahawa nama Rafizi sudah dihantar kepada lembaga disiplin. Okay. Nama Rafizi telah diserahkan kepada lembaga disiplin. Sekarang ini terpulang kepada lembaga disiplin sama ada hendak mengambil tindakan atau tidak. Okay. So tuduhan sudah ada, report sudah masuk. Sekarang ini terpulang kepada lembaga disiplin. Berani ke tak berani? Ayat dia adalah berani ke tak berani LD nak ambil tindakan. Berani ke lembaga disiplin nak ambil tindakan, hantar surat. Kalau LD hantar surat, saya rasa podcast pada minggu ini akan keluar surat tu. Saya harap tolonglah keluarkan minggu ni surat tu. Kan, tolonglah keluarkan minggu ini surat tu kan. Tolonglah. Paling-paling pun janganlah gantung. Gantung ni teruk. Bukan teruk. Gantung ni ringan sangat lah. Tolonglah pecat Rafizi. Tak, ni saya cakap betul ni. Bagi saya Rafizi ni menyusahkan. Tolonglah pecat dia. Tolonglah. PKR tolonglah pecat dia. Kan? Boleh Ceplos tolong komen. Kan? Boleh Ceplos tolong komen. Pecat Rafizi. Fuziah pecat Rafizi. Tolong komen kat bawah. Fuziah pecat Rafizi. Tolong komen. Tolong komen tuan-tuan. Mana tahu Wabi Fuziah dengarkan live ni kan. Tapi Fuziah tak boleh pecat Rafizi. Itu bukan bidang kuasa dia. Bidang kuasa untuk memecat atau tidak memecat ni sebenarnya terletak kepada lembaga disiplin dan biro politik. MPP tak ada sangat di biro politik. Dan biro politik yang terbaru adalah, antaranya adalah Prof Mat tadi tu, yang tadi tu, TKM pertama, Akmal Nasir, Zafrul, Zafrul dah ada dalam tu, antara yang duduk dalam biro politik lah. Kan, apa lagi Adam Adli tak ada, saya tak pasti. So teruskan. Sebab tuan-tuan, kalau kita nak tengok apa yang berlaku kepada PKR lepas ni, kita ambil contoh apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku kepada Bersatu. Hari ini kenyataan daripada ketua siapa ni? Sayap Bersatu show laksana semula pemilihan parti. Pemilihan parti wajar diadakan semula dipertimbangkan sebagai satu penyelesaian kepada kemelut dalaman yang sedang dihadapi Parti Bumi Bersatu ketika ini. Pengarah strategi dan pengunggahan Brigade Amarda Malaysia Muhammad Khairul Amirin Muhammad Lizam berkata pandangan itu bukan bertujuan menyalahkan pihak mana-mana pihak. Sebaliknya, ia berdasarkan pemerhatian terhadap keadaan sebenar di semua peringkat. Kenapa desakan ni bukan dia orang pertama yang menyatakan pandangan inilah tuan-tuan dalam Bersatu? Sebab dia orang memang nak angkat Azmin jadi timbalan. Tak ada cara lain Azmin kena jadi timbalan. Azmin kena lawan timbalan. Kerana plan dia adalah Azmin kena naik. Jadi apa tuan-tuan? Jadi presiden. Kan? Sebab itu kenapa Tun Faizal mengatakan bahawa kalau sekiranya nak mencadangkan Muhyiddin Yassin tu berundur, sepatutnya yang berundur tu bukan Muhyiddin Yassin. Yunus patut cadang timbalan presiden berundur. Gesaan supaya Tan Sri Muhyiddin berundur dipersoalkan susulan dakwaan kegagalan pihak lain dalam parti untuk melaksanakan tanggungjawab serta mematuhi disiplin. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Tun Faizal berkata, dalam mendesak Muhyiddin berundur, ahli MPT Bersatu Yunus Nurdin sepatutnya mencadangkan timbalan presiden parti melepaskan jawatan atas kegagalan melaksanakan tugas dan peranan sebelum ini. Menurutnya, timbalan presiden gagal memainkan peranannya sebagai pengarah pilihan raya Sabah dan mengawal tindak tanduk penyokong yang didakwa berulang kali melanggar perlembagaan serta disiplin parti sejak tahun lalu. Daripada meminta Muhyiddin Yassin berundur, lebih baik Yunus minta timbalan presiden yang berundur. Repercussion tuan-tuan, ini kesan akibat yang akan berlaku nanti. Ini benda yang akan melandanya. Dan menariknya tuan-tuan, this is the things yang akan berlaku selepas ini. Saya kata bahawa the next person yang tuan-tuan kena watch out bakal menjadi presiden PKR adalah Amiruddin Syari. Amir bakal menjadi presiden Parti Keadilan Rakyat. Watch him out. Dia adalah seorang yang paling layak untuk jadi presiden PKR. Ceplos setuju tak? Ceplos setuju tak setuju? Jom, Ceplos setuju tak?
Jadi kita tengok nanti apa yang akan berlaku. So saya setuju juga sebenarnya kalau sekiranya pemilihan parti bersatu diadakan awal, tapi tak boleh. Tak boleh kerana dia kena 3 tahun. By perlembagaan kena 3 tahun. Minimum 3 tahun. Last bersatu mengadakan pemilihan parti adalah pada tahun 2024. So maksudnya the next one pemilihan parti bersatu adalah pada tahun 2027. So kalau pilihan raya berlaku sebelum 2027 rugi lah. Sebab itu kenapa timbalan presiden tahan sekarang ni. Tim Hamzah ni duk tahan je supaya mereka tidak dikeluarkan atau diambil tindakan. Kan? Tapi bagi Azmin tak boleh. Kena ambil tindakan juga segera. Kalau tidak, maka masalah akan melanda. Okey? Sebab apa? Sebab pendakwa raya kata kami nak kena siasat dahulu. Kami nak kena siasat dahulu kes ini. So bila nak siasat, tiba-tiba dalam tengah-tengah siasat, okey, tiba-tiba pendakwa raya kata, tak, kita nak no further action. Dia kata no further action. Saya kata, kalau benda ini NFA, no further action, boleh tak dia didakwa semula? Pendakwa raya kata, Peguam Negara kata tak boleh. Saya kata boleh. Sebab dia no further action, bukannya discharge amounting to acquittal. Dia bukan DAA. Saya kata boleh. Kalau bukan sekarang, satu hari nanti boleh didakwa. Jenayah ni tuan-tuan, kesalahan jenayah ni tak ada time limit. Dia bukan macam kontrak 6 tahun. Jenayah ni sampai bila-bila kita akan tergantung dengan jenayah tersebut. Sehinggalah mahkamah bagi kita DAA, discharge amounting to acquittal, lepas dan bebas. So pada itu saya betul. Iaitu hari ini Zahid meminta supaya mahkamah menetapkan bahawa keputusan bahawa 47 kes itu hendaklah DAA, discharge amounting to acquittal, dan bukannya NFA, no further action. Bukan tugas ialah pendakwa raya boleh menghentikan dakwaan, tetapi dalam masa yang sama pendakwa raya boleh meneruskan balik kerana masih tergantung di atas leher beliau. Masih tergantung di atas leher beliau. Faham? Dia masih tergantung. Jadi kaedah saya kata hari itu sepatutnya Zahid biar je lah kes ini. Sebab saya percaya kes 47 kes ini Zahid boleh menang. Ini bukan sebab saya pro Zahid, tak. Sebab saya dah tengok kes itu memang boleh menang. Saya pelik kenapa tak nak teruskan. Teruskan, kemudian hakim kata boleh menang dan hakim kata menang. Kan senang, dah habis cerita. Tapi Zahid, tak tahulah Zahid ke siapa ke, tiba-tiba kata tak nak teruskan. So bila tidak diteruskan, masih tergantung di atas leher beliau. So apa yang berlaku tuan-tuan? Dia telah memohon DAA, lepas dan bebas daripada mahkamah. Boleh ke Is? Boleh sebenarnya. Boleh. Tapi bergantung kepada bicara mahkamah. Kalau saya jadi hakim tu, saya akan kata, daripada minta DAA, baik kita teruskan je lah. Daripada kita minta DAA, baik kita teruskan. Sebab pendakwa raya kata no further action. No further action bukan bermakna tidak bersalah. Bukan bermakna bersalah. Dia tak ada. Dia tak nak teruskan. So, terpulang kepada mahkamah lah. Sama dia nak teruskan atau tak nak teruskan kan. Dan kalau mahkamah bagi DAA, final lah. Tapi saya kata ini bukan isu DAA atau non-DAA. Ini adalah isu optik. Ini adalah isu optik. Kerajaan Madani dilihat membebaskan rakan mereka sendiri. Macam Bestinet saya sebut semalam kan. Bestinet 2-3 hari lepas saya sebut. Berkenaan dengan Bestinet. Dulu kata penghambaan modern slavery. Tapi 2024, dia yang sambut kontrak 6 tahun. Baiklah tuan-tuan, itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Seperti mana yang saya sebut tadi, kopi LTL kita, boleh scan QR tersebut, pergi ke Shopee, TikTok dan sebagainya. Tuan-tuan kita boleh dapat kita punya kopi kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Selamat malam. Selamat beristirahat. Penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum.